Aku sepatutnya hari ni buka puasa dengan 3 orang awet. Sunnah. Dia ajak aku buka puasa hari ni. Sunnah ajak kau buka puasa. Sunnah yang daripada puak Angels of Delusion tu. Agent rank kelas S yang selalu main role support tu ke? Weh, cute doh dia. Weh, cerita sikit. Nah Wan, ni aku buat sendiri tau. Jemput nak makan. Ni bulan Ramadan lah Sunnah. Nanti malam aku makan lupa pula. Sorry. Oh tak apa, first day kan, selalu orang lupa. Kalau macam tu nanti kita buka puasa sama-sama boleh Wan? Boleh. Nangong pun ada ajak aku buka puasa hari ni. Boleh kau join kita orang sekali? Nangong? Kenapa Sunnah? Tak ada apa-apa. Boleh. Nanti aku sampai. Nice. Aku nak kena gerak ni tau. Nak pergi rumah Man dulu. Jumpa nanti. Okay Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nangong. Oish, boleh pula Nangong tu ada kat situ. Kau tipu aku ni Wan. Iya. Tak percaya tanya aku. Alang-alang tu aku nak cakap sikit. Nanti Sunnah ada sekali tau. Oh iya ke? Mesti meriah kan? Okay, jumpa nanti. Bye. Bye Wan. Lepas tu masa aku nak patah balik, aku ternampak dorang macam dah ready nak bergaduh dah. So aku rasa seorang je kot yang akan buka puasa dengan dia malam ni. Orang tu aku. Full lama. Arya pun join venture Tapi Arya tu sama puak dengan Sunnah. Tapi sampai bergaduh nak buka puasa dengan kau. Dahsyat Wan. Aku dah ajak Wan sebelum bulan puasa lagi. Korang boleh buka puasa dengan makcik korang. Jap, habis tu kenapa dorang tak datang buka puasa dengan kau? Sebab Dah lawan, kau ni sembang je lah. Belah. Aku paling belah. aku nak bagi heads up sikit pasal semua event yang tengah gempak sekarang. Event A Harmony of Delusions. Ada banyak gila mini games macam game Ritma dengan Bangbu Party Game. Kalau korang habiskan event ni, korang boleh dapat outfit Pan Yinhu dengan aksesori kepala kuda MC secara percuma. Sembang pasal vibes tahun baru Cina pula, korang boleh dapat angpau dengan buat event Staking Fortune. Selain tu, banyak lagi benda baru macam outfit Sunnah, outfit Arya dengan Bangbu baru biggest fan. Dan benda paling penting korang kena tahu, dalam update kali ni saja korang boleh sauk lebih 10,000 polychrome. Jadi jomlah download Xender Zone Zero version 2.6 ni. Download sekarang juga, guna link dekat description. Dan jangan lupa pakai redeem code ni untuk dapat ganjaran ekstra.